So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah episod kedua kita punya vlog, ya, daily routine as Azrul Manaf. Ada jiran sedang menegur. Maklumlah Azrul Manaf kan sentiasa diperhatikan orang. So, daily routine of Azrul Manaf episode 2, yang mana hari ini kita mulakan pagi dengan saya berpakaian agak sedikit kemas sebab saya ada kursus hari ini bersama KM Vet mengenai isu penternakan dan rawatan awal dan juga penyakit, common penyakit lah untuk binatang ternakan. So, hari ini berapa bulan guys? Hari ini hari Sabtu. Berapa hari bulan aku lupa, ya. Dah sejak kita kerja sebagai ataupun orang kata yalah daily routine sebagai peternak ni, kita tak kisahkan sangat pasal hari dan juga pasal date ni, kita memang tak kisah dah sebab kita tak bekerja dengan orang dan juga tak bergaji. So kita tak fikirkan langsung pasal date tu. Yang kita tahu hari Jumaat je. Sebab apa kita tahu hari Jumaat? Sebab kita punya kandang dekat sebelah masjid, ya, sebelah masjid. Okey, jom. Macam mana keadaan sepanjang hari ini? Kita saksikan kita punya vlog ni daripada awal sampai habis. Okay guys, let's go. Macam biasalah, permulaan rutin kita dimulakan dengan pemanduan keluar daripada kita punya compound rumah kita, menuju ke lokasi, iaitu hari ini kita ada kursus dekat Batu Cave bersama KM Vet. So this is bersepah sikit, baru kita boleh keluar. bersepah masuklah one man show. Lepas tu pun handphone main pegang je, layankan je lah. Ini orang kata vlog jujur, ya, vlog jujur. Tak ada tapis-tapis, tak ada edit-edit yang beria now. Kita bagi apa yang aku record, apa yang korang tengok, inilah yang aku rakam. Ada anjing, tak nampak kaki dia je. Okay. Jom. Apalah, whatever, let's go. Okay, mungkin ada follower baru kita yang mungkin tertanya-tanya apa jauh benarnya Azrul Manaf ni duduk dekat UK Perdana, Ampang, Hulu Kelang, Selangor, lepas tu kandang dekat Seremban. Mungkin ada yang bertanya-tanya sebab semalam punya vlog pun aku tengok ada beberapa komen. Ada yang komen tu, pagi solat dengan isteri dekat rumah, lepas tu macam mana isteri boleh sampai dulu dekat kandang? Lain, itu isteri yang lain. Itu isteri yang lain. Ya, secara general saja aku menjawab. Aku ada dua rumah. Satu rumah dekat Ampang, di UK Perdana exactly, dan juga satu lagi di Seremban, which is dekat kandang kita dekat sana. So in case lah kalau ada tiba-tiba lagi yang nak tanya kan, so aku jawab dekat sini secara general saja, tak perlu aku huraikan secara detail. YTJT, ya, YTJT. Okey, sementara kita masih ada dekat traffic light di Ridwan, Hulu Kelang. Mungkin semalam korang tengok aku punya vlog yang pertama tu, dia banyak time lapse kan. Aku buat time lapse. Bukan apa, letih nak buat time lapse tu, bukan apa. Aku kena buat voice over. Udahlah, time nak buat voice over tu tak ada sangat. Kan kita sekarang record biasa macam ni je lah. So macam aku cakap vlog ni adalah vlog yang paling jujur yang korang akan tengok. So sekiranya aku tertangkap ataupun terrecord apa saja klip, itulah yang korang akan dapat. Dan cuma aku nak bagi tahu satu lagi, aku hari ni pakai selipar kandang. Nampak? Aku pakai selipar kandang. Dia bukan aku nak pakai sangat selipar kandang ni sebenarnya. Aku tak bawa kasut daripada Seremban. Ada kasut dekat rumah UK Perdana ni, malah aku nak bawa, nak pakai. Sebab apa, kalau aku pakai nanti dengan kasut ni sekali ikut ke Seremban, tak mahu. Ya, nanti aku dekat sini aku tak ada kasut pula. So apa yang aku buat, aku pakai kasut kandang ni. Aku sebenarnya tak macam ni kasut ni. Sebenarnya tak macam ni. Ni cantik berbenar. Pagi-pagi lepas solat subuh tu aku menggosok aku menggosok selipar ni daripada macam apa lumpur kan. Aku gosok bagi bersih, bagi cantik. Lupa pula nak ambil video waktu tu. Lupa sangat nak ambil video. Tak ingat. Kalau korang tengok lah awal-awal aku punya
sleeper tu macam mana, korang faham lah kan. Tapi siapa yang dah follow aku tahulah macam mana keadaan sleeper tu. So pagi-pagi lagi lepas subuh, lepas solat tu, aku menggosok, aku sental-sental. Kau tahu aku pakai sental pakai apa? Aku pakai sepan cuci piring. Aku gosok dekat sinki. Kak Azim korang tengok je, dia siap hulu aku wet tisu. Dah macam apa, pembantu doktor dekat bilik pembedahan dah. Tapi Alhamdulillah we manage to clean up. Nampak daripada colour entah apa-apa, nampaklah bersih sikit kan. Tak malulah kalau pergi dekat kursus tu nanti masuk dalam kursus. Okey lah, kita kan peternak, tak payahlah beria sangat nak pakai lawa-lawa kan. Nanti masuk kandang pun macam tu juga. Okey, jom kita okey, forget to mention hari ini kita akan ke KM Vet Farm dekat Batu Cave. Tapi kita kena pergi rumah mak dulu dekat Batu 9, sebab nak kena ambil pijat kat situ, si budak demok tu. So ini jalan masuk ke Gombak rumah mak. Depan tu ada jam sedikit menghala ke Genting Highland tu. Kenapa ni pagi-pagi jam? Nampak ramai meriah. So untuk mengelakkan jam, kita kena keluar daripada kawasan ni menggunakan jalan ini. Ini kita menuju ke menuju ke Greenwood. Laluan lain. Tengok macam ni, ya Allah, dia kenapa pagi-pagi jam tu? Kenapa pagi-pagi jam? Tak ada mananya lalu situ. Jom. Sebaik dah banyak laluan. Oh, kita dah sampai dekat Kampung Sungai Salak, tambahan Batu 9.5 Gombak. Ni nak masuk dekat rumah mak, nak ambil si Mak Enon. Mana Mak Enon? Dia kata dah siap tadi. Yang budak-budak buat TikTok. Budak-budak buat TikTok. Budak-budak buat TikTok. Buat TikTok tu. Buat TikTok tu. Buat TikTok tu. Jom kita nak ambil budak demok tu, si pijat. Siap lagi dah demok tu. Tu si Mak Enon tu dah siap dah. Dah. Mak Enon dah demok. Ya Pak Enon. Ya. Mak dah sampai dekat Batu Cave di KM Vet punya HQ. KM Vet Farm, korang boleh nampak kat sini. Nanti aku tunjukkan sebab sekarang ni di tengah mirror punya kamera. So dia agak terbalik. So let's go. Kita masuk ke dalam untuk dengar apa yang akan diperbincangkan. Tapi sebelum tu saya nak masuk dulu dekat kedai dia, farmasi dia, untuk tengok ubat-ubatan yang perlu kita bawa balik. Let's go. KM Vet Farm Sdn Bhd. Gitu dia. So actually tempat ni besar. Dia ada kafe. Ni dia punya macam farmasi. Itu bilik seminar. Dekat sebelah building hospital kambing. Hospital binatang ternakan. Kita betul dulu. Niat insun mata kaki semangising. Ni dia orang dia. Bukan, kita buat vlog. Sekarang kita ada vlog. So this is inside look like segala jenis ubat-ubatan dan juga kelengkapan apa saja yang kita nak dekat kandang, terutamanya dekat binatang ternakan kita, semua ada. Ni macam ni. Vitamin, kita ada Basmin, kita ada Navlac, kita ada ini orang kata more kepada vitamins ya. Ini ubat-ubatan dia. Ni Provical Forte, ni pun kita ada dekat kandang kita. Semua kebanyakan apa yang ada dekat sini, semua ada dekat kita punya kandang. Macam tu. Ni semua kita ada. Ni apa yang kita selalu gunakan untuk luka-luka. Ni ubat kutu. Ini apa, itulah.
So basically apa yang ada dekat sini, dia adalah untuk binatang ternakan. Bukan hanya sekadar kucing, rama-rama saja ya. Dia untuk segala jenis binatang, lembu, kambing, ruminan, ayam, cengkerik, ulat bulu, anai-anai pun boleh kat sini ya. Ini ada antara ubat-ubatan, drip ada dekat sini. Nak cuci lantai pun ada. Camelac, ini susu. Yang ini kita beri kepada kambing kita. Premier Lamb. Siapa yang tanya apa yang kita bagi, ini yang kita bagi ya. So ni spray untuk luka. Spray yang ni aku gunakan untuk apa, sakit mata. Sangat bagus. So dia ada needles, dia ada shrink, semua dia dekat sini. Apa saja kelengkapan lah ya, kelengkapan untuk korang kalau binatang ternakan korang memerlukan ubat-ubatan ataupun kelengkapan untuk korang sendiri. Kalau korang nak buat small surgery kepada kambing korang, semua ada tools je. Bagus lah sini. Nampak tak? Ni kalau kaki kambing korang, kaki lembu, kaki anjing korang patah, ada dia punya harness. Aku tak tahu apa nama dia ni, tapi just we call it harness lah ya. Ni nampak ni puting susu. Ni untuk siapa ada pelihara gajah lah mungkin kan. Ni puting susu untuk gajah. Nak shrink untuk ni pun ada. Macam-macam lah guys, macam-macam ada dekat sini. So korang jemput datang kat sini. Kat mana tempat ni? Korang search saja dekat Waze ataupun dekat Google Maps, KM Vet Farm yang terletak di Batu Cave, Gombak. So boleh datang dekat sini. So sekarang ni kita nak pergi masuk ke Dewan. Kita nak pergi ke Dewan Seminar. Okay, let's go. Kita nak pergi Dewan Seminar pula. So there over there, Dewan Seminarnya. Yang kita akan hari ini berada dekat seminar ni untuk menuntut ilmu lah ya. Menuntut ilmu berkenaan dengan, kita tengok tajuk dia, penyakit lazim ruminan dan rawatan pencegahan. So hari ini kita akan berada di sini untuk belajar sedikit tentang penyakit lazim ruminan dan rawatan serta pencegahan. Okey, kita jumpa selepas ini bersama Mak Enon hari ini untuk seminar bersama KM Vet. Mak Enon, tengok kamera Mak Enon. Mak Enon, tengok kamera Mak Enon. Tengok Mak Enon. Mak Enon, cuba. So sebelum tu kita ambil sandwich dulu dan curry puff sebagai energi sepanjang kita punya seminar ni supaya tak ngantuk. Biasanya seminar-seminar ni ngantuk. Kita tengok macam mana nanti. Dan seminar pun bermula. Ni ada kursus penyakit lazim ruminan dan rawatan pencegahan. Ni dia orangnya. Saya isi sangat. Dah macam makan lunch. Yang bibir ketiga keempat tu very close. Astro Yuwana. Video. Very famous man. Nur Hafizah binti Nazaruddin. Dan sesi fotografi pun bermula. Sesi tagak-tagak gambar tu, dia semuanya ada dekat sini. Seminar kita dengan KM Vet dah habis. So sekarang ni kita berhenti kejap dekat kedai favourite aku. Kalau aku ada dekat sini memang aku akan beli. Kedai kawan aku, dia jual apa tak, ni aku tunjuk dekat korang apa yang dia jual. Tapi the best so far in the world lah. At this moment aku tak pernah jumpa lagi sesedap apa yang dia jual. Dan juga apa yang dia buat sangat sedap dia. Kedai dia dekat Kampung Kelanggit. Apa yang dia ada, apa yang dia jual ni,
pisang goreng crispy, sambal kicap, cheese coklat, brother, ayam crispy, extra brother snack. Tapi the favorite one yang aku selalu beli dekat sini adalah dia punya tahu bergedil. Nah, tengok pisang goreng dia masak fresh. Nah, yang penting sedap, kualiti pisangnya yang bagus. Lepas tu tengok, banyak tempahan. Sedap, benda sedap. Tengok suami isteri. Suaminya, isterinya. Korang kena rasa, kena beli dekat sini. Sedap. Satu lagi tempat favourite aku, kalau nak makan cendol dekat Melawati. Ini daripada kecil sampai tua ni aku kat sini. Daripada bapak dia. So ni nama dia Kan Cendol Taman Melawati. Dulu dia punya kedai kat sana. Dulu naik lori. So aku order cendol pulut satu, cendol kacang merah satu. Sedap. Korang kena try kat sini. Siapa-siapa dekat area Melawati kena datang dekat sini. So inilah yang kita makan tengah hari ini. Makan sup gearbox bersama cendol tadi tu di Taman Melawati bersama budak demo mainan. Sedap. Jom makan guys. Kita nak makan. Let's go. This is our lunch for today. So kalau aku sampai kat Melawati, memang inilah menu yang aku akan makan. Cendol. Lepas tu sup tulang ataupun sup gearbox ni, dia memang dia punya sup memang pekat padu, mantap lah. Lepas tu alhamdulillah dia punya owner pun baik hati. Kalau dia nampak kita rasa macam tak cukup, dia boleh refill sup dia tu, tak payah bayar apa-apa. Bagus lah owner dia ni. Dia meniaga sambil orang panggil bukan bersedekah, dia meniaga sebaik-baik perniagaan. Dia tak berkira, tak kedekut. Nak kata sedekah tidak juga, sebab tak patut nak sedekah dekat orang yang berbelanja makan tu, sebab dia orang ada duit kan. Sekarang kita makan keropok leko Korean cheesy. Sekejap. Sup ekor pun dah habis. Nice lah. Dinner pun dah habis, makan pun dah kenyang. Tiba Malaysianya kita nak balik. Kita nak balik kandang. Let's go. Kita balik Pak Enon. Assalamualaikum. So bermulalah perjalanan pemanduan yang sangat meletihkan sebenarnya hari ni. Tak tahu kenapa selepas je tol Sungai Besi yang korang tengok sekarang ni, dia jam all the way sampai kat Seremban. Memang kau-kau punya jam. Lepas tu dia punya panas terik. Lepas tu memang buat mengantuk lah. Kalau kau tengok mata aku tebel tu, memang ajak tidur. Tak boleh kalau kita nak memandu. Memang aku cakap kat Fiza, tapi Fiza tengah tidur. Aku cakap kat diri aku, jom tidur kejap Roy. Kata aku menjawab, yelah jomlah kita tidur. Dekat depan tu ada R&R tu, ada petrol station. Jomlah kita tidur. Aku kata jomlah kita tidur. Kan, kalau korang tengok aku punya video ni, sebenarnya aku tidur dekat 1 jam kat sebenarnya. Tapi sebabkan time lapse kan, dia jadi macam tak lama lah. Tapi puas betul aku tidur tadi sebabkan jam. So tapi nasib baik lah. It's a good decision for me yang aku ambil keputusan untuk tidur. Sebab tadi memang dah tak larat sangat. So lepas aku bangun tu memang aku lega, segar, semuanya ada kat situ. Alhamdulillah. Dan kau tengoklah muka aku tidur penat sangat tu. Beria now aku tidur tu. Tapi nasib baik jugalah aku ingat nak buka sikit tingkap tu. Awal-awal aku tak buka tingkap. Tiba-tiba terasa macam lemas sikit. So aku buka lah tingkap tu. Alhamdulillah. Lena tidur. Tepi kereta betul. Let's go. Dan sekali lagi inilah suasana keadaan kita nak menempuh jam.
daripada awal tadi tu, daripada Sungai Besi ni sampai kat Nilai tadi. Kita berhenti dekat Nilai, tidur. Macam ni lah all the way daripada Sungai Besi tadi sampai kat Seremban. Kau punya jam, tiu melayan jam. Sabar je lah. Sebenarnya dah sampai dah apa, dalam 10 minit tadi sampai dah dekat rumah ni. Solat asar dulu. Lepas tu kita nak naik, nak buat apa yang patut. Kalau boleh nak buat live sikit untuk hari ni. So hari ni hari Sabtu, bersamaan dengan 10 Mei. Sebab day of my life as Azrul Manaf dia tak habis. Sebab kita ada lagi sembelihan 2 ekor. Dan juga kita kena hantar juga kambing tu dekat customer. So mungkin dia sampai malam. Nak tunggu vlog ni habis, kita nak upload, nak edit semua tu, mungkin ambil masa, mungkin tak sempat malam nanti nak kena tu, sebab nak kena tunggu tu. So untuk video hari ini, vlog kita yang episod 2 ni akan kita buat 2 pecahan. Yang pertama part 1 and part 2. So yang sekarang ni kita cakap ni end of part 1. Kita akan sambung part 2 untuk next video. Mungkin aku akan upload esok pagi. Untuk yang this episode yang korang dah tengok ni, ni sekarang kau tengok lah hari Sabtu. Jom